Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, jadi hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita, iaitu topik ibadah. Dan hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat penting. Tapi sebelum tu, Ustaz nak korang tengok dulu video yang Ustaz akan paparkan kat skrin. Korang bagi tumpuan yang betul-betul. Sebabnya video ni berkait dengan topik pembelajaran kita hari ini. Boleh? boleh. Okey. Dah nampak dah sikit-sikit, tak nampak lagi? Tak nampak lagi? Okey, kita tengok satu lagi video Okey, murid-murid. Okey, tengok Ustaz. Okey, berdasarkan video yang Ustaz tunjuk tadi, Ustaz nak tanya agak-agak bunyi apa yang korang dengar? Bunyi lantunan. Apa lagi? Bunyi apa lagi? Bola, bunyi pimpong, bunyi pintu. Bunyi lantunan, satu lagi bunyi Detakan. detakan. Okey, betul. Okey, bunyi yang korang dengar tadi adalah bunyi detakan ataupun bunyi lantunan. Okey, dalam bacaan Al-Quran kita murid-murid, ada juga unsur-unsur bunyi detakan dan lantunan. Jadi bunyi yang detakan dan lantunan dalam Al-Quran murid-murid dinamakan bunyi, siapa tahu? Tahu Ustaz, tahu. Kalau aku Ustaz. Betul Muaz, bunyi kol-kolah. Tepuk tangan untuk Muaz. Okey, jadi hari ini kita akan belajar topik kol-kolah. Okey. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran, Ustaz nak ajak korang semua nyanyi dulu lagu kol-kolah. Ustaz disediakan lagu kol-kolah, Ustaz nak korang nyanyi baru kita mulakan pembelajaran kita. Boleh? Boleh. Okey, dengar tu Ustaz tu. Itu ada pantulkan cara bacanya. Ada surah, ada kubra. Kalau disikat baju dah kotor. Okey. Sedap kan? Sedap. Okey. Korang dah dengar dah tadi nyanyian yang Ustaz ikut sendiri. Jadi sekarang Ustaz nak kita sama-sama nyanyi, boleh? Boleh. Okey, korang semua bangun. Okey. 1, 2, 3. Huruf kol-kolah itu ada 5. Dipantulkan cara bacanya. Ada surah, ada kubra. Kalau disingkat baju dah kotor. Okey, tepuk tangan. Okey, terima kasih. Okey, boleh duduk. Okey, jadi kalau murid-murid yang tahu, dalam lagu ni sebenarnya dah rangkumkan keseluruhan topik pembelajaran kita hari ini. Tapi selepas ni Ustaz akan terangkan lebih jelas, lebih terperinci tentang tajuk kol-kolah yang kita akan belajar. Okey, boleh? Boleh. Sedia semua ya? Sedia. Okey. Jadi yang pertama kita akan tengok apa itu takrif kol-kolah. Jadi Ustaz baca, korang ikut, boleh? Boleh. Kol-kolah bermaksud, ikut Ustaz, Kol-kolah bermaksud pantulan atau bacaan seolah-olah berdetak pada 5 huruf hijaiyah. Ba, jim, dal, ko. Apabila ia disukunkan. Okey. Jadi antara contohnya ialah dekat situ kita nampak yaqutin. Dekat mana kol-kolah tu? Kan? Yaqutin. Okey. Jadi murid-murid, macam yang kita tengok dalam definisi tayamum tu, ada 5 huruf kol-kolah. Okey, 5 huruf kol-kolah iaitu kita tulis. Okey. Jadi ada 5 huruf qalqalah yang kita akan belajar hari ini, iaitu ba, jim, dal,
Ko dan Po. Okey. Jadi ingat tak tadi kita nyanyi lagu lirik baju dah kotor tu. Itu adalah singkatan kepada huruf-huruf qalqalah. Jadi lepas ni kita akan tengok pula contoh-contoh ayat Al-Quran bagi setiap huruf-huruf qalqalah ni. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Yang pertama huruf Qaf. Okey, huruf Qaf contoh ayat Al-Quran adalah Ustaz baca, korang ikut boleh? Boleh. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, ini contoh untuk huruf Qaf. Seterusnya kita tengok huruf Ta. Okey. Contoh ayat Al-Quran. Wallahu bima ya'maluna muhit. Okey, baca. Wallahu bima ya'maluna muhit. Okey. Seterusnya huruf Ba. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, baca. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey. Seterusnya huruf Jim. Okey. Contoh ayat Al-Quran. Was-samaa'i dzatil buruj. Okey, baca. Was-samaa'i dzatil buruj. Okey. Dan terakhir sekali huruf Dal. Okey. Qul huwallahu ahad. Okey, baca. Qul huwallahu ahad. Okey, jadi murid-murid, alhamdulillah kita dah selesai baca kesemua contoh Al-Quran bagi 5 huruf qalqalah. Okey. Murid-murid ingat tak dalam lirik lagu yang kita nyanyi awal-awal tadi, ada satu lagi bahagian yang kita tak belajar. Perasan tak? Tak perasan? Biar cikgu nyanyi sekali lagi biar korang cuba teka. Part mana yang lagi kita tak belajar? Boleh? Boleh. Huruf qalqalah itu ada 5. Dah belajar? Pantulkan cara bacanya. Dah ke belum? Ada surah, ada kubra. Dah ke belum? Belum. Jadi lepas ni kita akan tengok pula contoh bagi qalqalah sughra dan juga qalqalah kubra. Apa beza dia? Apa tu qalqalah sughra, apa qalqalah kubra? Okey, boleh? Jadi pertama kita tengok qalqalah sughra. Qalqalah sughra tu apa? Qalqalah macam yang kita tahu tadi ialah detakan. Tapi sekarang kita nampak sughra dekat belakang. Sughra tu maksud dia kecil. Jadi detakan yang kecil. Contoh yatin. Dan satu lagi saya lupa bagi tahu. Qalqalah sughra ni berlaku di tengah-tengah kalimah. Okey, contoh yatin tu kita tengok qaf tu dekat hujung awal atau tengah? Tengah. Jadi berlakulah qalqalah sughra. Seterusnya qalqalah kubra. Qalqalah kubra ni qalqalah besar. Kenapa nama dia besar? Sebab dia bila kita sebut bila kita baca qalqalah ni, kita akan sebut dengan lebih kuat. Tekanan pantulan tu akan lebih kuat dan jelas berbanding dengan qalqalah sughra tadi. Dan kedudukan bagi qalqalah kubra ni pada hujung kalimah. Contoh al-falaq. Qaf tu dekat mana? Dekat hujung. Jadi kita akan baca dengan kuat. Al-falaq gitu. Okey, boleh? Boleh. Okey. Sekarang Ustaz akan buat satu aktiviti yang menarik dengan korang. Jadi Ustaz nak korang semua berkumpul dekat belakang. Boleh? Boleh. Okey, bangun. Okey, murid-murid. Yang kamu nampak dekat hadapan kamu sekarang ni adalah pelangi qalqalah. Tapi pelangi ni tak lengkap. Jadi Ustaz nak korang semua lengkapkan pelangi. Boleh? Boleh. Cara dia, seorang demi seorang akan datang ke depan, ambil satu warna dan lekatkan dekat tempat yang sesuai. Boleh? Boleh. Lepas tu bila korang dah letakkan dekat tempat yang sesuai tu kan, nanti akan muncul satu huruf qalqalah. Jadi lepas dah cantumkan tu huruf qalqalah yang terhasil tu, contoh huruf ta contohnya kan. Okey, Ustaz nak korang ambil satu ayat Al-Quran dekat sini yang mengandungi huruf ta yang korang sempurnakan tadi.
yang korang cantum tadi. Boleh? Okey, faham? Okey. Mula dengan Muaz dulu. Okey. Muaz ambil satu. Okey, tampal. Balik kat mana yang? Okey, betul. Okey, Muaz. Huruf apa yang awak nampak tu? Huruf Qaf Ustaz. Huruf Qaf. Okey, jadi sekarang awak ambil satu ayat Al-Quran dekat sini yang ada huruf yang qalqalah di huruf Qaf. Okey. Okey, awak tampal dekat anak panah. Tengok. Anak panah biru dekat mana? Dekat situ kan. Okey, baik. Okey, sekarang Muaz, sekarang awak baca ayat yang awak tampal ni. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey. Tepuk tangan untuk Muaz. Okey, dulu Muaz. Okey, Aiman. Aiman. Huruf apa yang awak nampak tu? Dal. Dal. Okey, pilih satu ayat Al-Quran. Huruf qalqalah dal. Mana satu? Okey. Tampal. Okey, Aiman. Baca ayat Al-Quran tu. Pastikan betul qalqalah dia. Qul huwallahu ahad. Okey, kurangan. Okey, boleh duduk Aiman. Okey, terakhir kali Zul. Okey, Zul. Saya nak awak lengkapkan pelangi. Maknanya awak kena tampal dulu. Dulu awak. Okey. Guys. Bagus anak murid cikgu semua tak berwarna. Okey, satu lagi. Lengkapkan. Cikgu suruh lengkapkan kan. Okey. Jadi Zul fahami. Yang pertama tadi awak sempurnakan huruf apa? Huruf Ta. Huruf Ta. Yang atas tu? Huruf Ba dan huruf Jim. Okey, sekarang Ustaz awak ambil huruf-huruf yang awak tampal tadi, dekatkan dekat tempat yang betul. Okey, sekarang awak baca. Boleh tak? Semua. Wallahu bima ya'maluna muhit. Huruf Ta. Qalqalah dia ke? Huruf Ta. Okey, sekarang yang seterusnya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Okey, huruf dia. Huruf Ba. Okey, dan akhir sekali. Was-samaa'i dzatil buruj. Okey, tepuk tangan untuk Zul. Boleh duduk. Okey, murid-murid. Sekarang ni dekat depan Ustaz ni ada harta karun qalqalah. Jadi harta karun qalqalah ni Ustaz nak, okey, dengar elok-elok arahan daripada Ustaz. Ustaz nak orang cari mana satu qalqalah sughra, mana satu qalqalah kubra. Okey. Lepas tu untuk qalqalah sughra, orang tampal dekat warna biru dengan warna hijau. Okey, untuk qalqalah kubra awak tampal dekat kuning dengan merah. Tampal dia dekat mana-mana asalkan pada warna yang betul. Okey, ulang balik qalqalah sughra tampal dekat biru dan hijau. Qalqalah kubra tampal dekat kuning dan merah. Okey. Jadi sama juga seorang-seorang Ustaz nak setiap orang ambil dulu. Boleh? Okey, kita set pada Muaz. Ambil dulu. Okey. Ingat sughra dekat biru atau hijau. Dekat pelangi. Dekat pelangi masuk Ustaz. Biru atau hijau. Okey, kalau sughra dekat biru atau hijau. Ya, situ. Dekat. Tak tahu betul ke tak? Kan. Tahu. Okey. Ambil lagi satu. Qalqalah sughra dekat biru atau hijau. Qalqalah sughra dekat. Okey, Muaz. Dulu. Nanti Ustaz bagi tahu betul tak? Okey, Aiman. Okey.
Okey, betul. Letak semua betul. Okey, dulu. Okey, Zul, silakan. Okey, okey, dulu. Okey, boleh. Ini hasil jawapan kamu semua. Okey. Ustaz akan cek satu-satu. Yang pertama Muaz letak muhit. Jadi muhit ni kalau subuh tu kalau kubra kelas. Kalau kubra betul. Jadi betul tak? Dekat merah kuning ni. Betul. Okey, tepuk tangan teman-teman. Okey. Yang seterusnya Aiman. Aiman awak letak mana satu tadi? Yang ni ke yang ni? Tajri awak letak. Okey, tajri. Tajri ni kalau subuh tu kubra kelas. Surah. Betul tak Aiman letak kat sini? Betul. Tepuk tangan untuk Aiman. Dan akhir sekali dia fahami awak letak watak tadi kan? Okey. Betul tak awak letak kat sini? Awak rasa betul? Kalau apa ni? Surah ke kubra? Kubra. Okey, dapat dia betul. Tepuk tangan untuk fahami. Okey, murid. Alhamdulillah kita hampir berada di penghujung sesi pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum habis, Ustaz nak kita semua kumpul balik dekat depan, boleh? Boleh. Okey, jom. Okey, boleh. Sebelum kita habiskan kelas, Ustaz akan buat satu kuis ringkas. Okey, boleh? Semua bersedia? Okey. Okey, yang pertama soalan dia, apakah pengertian qalqalah pada bahasa? Lantunan. Merah. Merah. Lantunan. Okey, betul. Okey, seterusnya cara bacaan qalqalah ialah Tekan dengan kuat dan dilepaskan. okey. Hijau okey, betul. Seterusnya. Berapakah huruf qalqalah? Ada berapa? 5. Betul. Bajim dan Baju baju dah betul. Okey, betul. Pandai nak buat Ustaz. Okey, soalan terakhir. Pilih huruf qalqalah yang betul. Mana satu? Merah. Baju dah kotor. Merah. Okey, betul. Okey, betul. Tahniah semua. Okey, jadi yang terakhir untuk kita sebelum kita habis kelas, Ustaz nak korang semua nyanyi sekali lagi lagu qalqalah tadi. Boleh? Boleh. Kali ini dengan suara yang kuat. Boleh? Boleh. Semangat sikit dalam fahami. Kelas tadi. Boleh. Okey, bangun. 1, 2, 3. Huruf qalqalah itu ada 5. Dipantulkan cara bacanya. Ada surah, ada kubra. Kalau disingkat Baju dah kotor. tanya semua dengar. Okey, terima kasih semua atas perhatian korang. Jadi insya-Allah kalau diberikan keizinan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Nak nyanyi lagi? Kita nyanyi minggu depan boleh? Boleh. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.